Kalau nak kata rajin, Najib Razak perajin. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita semua berkumpul bukan sebab nak suka-suka je. Ada orang kata, jangan nak marah sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa orang muda kat Malaysia ni dah baik sangat dah. Kita ni dah lama tahan marah. Biarkan orang muda melepaskan marah mereka dalam himpunan pada hari ini. Kita berhimpun hari ini kerana maruah institusi kita telah diperkotak-katikkan. Kita berkumpul kerana maruah undang-undang kita dipermainkan. Dan kerana kita berkumpul kerana maruah negara kita telah dipijak oleh Perdana Menteri kita sendiri. Himpunan untuk tangkap Azam Baki, undur Azam Baki bukan kali pertama yang kawan-kawan CSO buat. Dari tahun 2022, tuan-tuan puan-puan. Daripada waktu itu lagi, rakyat turun berhimpun mempertikaikan kredibiliti Azam Baki. Waktu itu PMX kata apa? PMX kata, saya akan berbincang dengan Perdana Menteri, saya akan pastikan tindakan diambil. Akhirnya bila Anwar Ibrahim jadi PM, apa yang dia buat? Extend kontrak. Kontrak diulang lagi dan lagi. Dia kata, jangan nak marah Azam Baki rajin. Come on lah. Kalau nak kata rajin, Najib Razak perajin. Nak sebut rajin, Panglima Tentera Darat pun rajin. Nak cakap rajin, Jolo tak tidur malam fikir sakau duit. Rajin bukan maksud dia kebal. Rajin bukan maksud dia di atas undang-undang. Kononnya nak buat jawatan kuasa bebas. Siapa pengurusi jawatan kuasa bebas? AG yang dilantik oleh PMX. Nak menyiasat Azam Baki yang disayangi oleh PMX. Apakah ni? Tak masuk akal, tuan-tuan puan-puan. Sampai bila Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim nak layan orang Malaysia, nak layan orang muda macam kita ni bodoh? Nak layan kita macam kita ni tak tahu apa-apa? Nak layan kita semua macam kita ni monyet di hutan nak dimain-mainkan? Enough is enough. Sudahlah. Orang muda rakyat Malaysia tidak akan berdiam. Orang muda rakyat Malaysia tak akan tutup mata. Orang muda rakyat Malaysia tak akan berhenti menuntut agar Azam Baki ditangkap. Betul atau tidak? Ramai-ramai tuan-tuan puan-puan, bukan sekadar mereka yang berkumpul. Abang akak yang baru keluar dari Geo Fabric, Panda Al Sogo, sama-sama sebut dengan saya, tangkap, 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 tangkap Azam Baki. Azam Baki.